Main? Buat apa tu? Kak Min, bil ubah Abah, semua kos rumah, macam mana ni? Jangan risau, Main. Nanti akak settlekan. Kerja lebih kot. Oh, ada gerai untuk membantu usahawan. Aiman dengar dari ibu, kita dah 3 bulan tak bayar pinjaman kereta. Min dah makan? Kenapa muka masam macam ni? Abah, Min kerja siang malam. Min rasa frust tapi Min tetap kata Abah. Untuk Abah dan keluarga. Dugaan itu datang sementara je, Min. Bila rezeki tu datang, kita terima ya. Sorry, Abah. Abah, cermin nak habis nanti kita borak. Bye.